Jadi Kewangan pun dia pegang Terengganu. Apa hal ni? Ni masalahnya mengata orang boleh. Kita nak menjawab kena marah. Macam mana ni? Tentang apa yang tadi banyak yang berkatakan Menteri Kewangan nak buatkan reformasi mula dengan Menteri Kewangan, tak boleh Perdana Menteri tak boleh pegang jawatan Menteri Kewangan. Sebab seolah-olah kalau pegang sebenarnya akan mewujudkan tidak adanya sebenarnya reformasi. Tapi kita tahulah, saya dah jawab tadi pertama sekali tentang apa yang disebut sebagai keputusan dasar. Azalina Osman, jangan kau putar belikkan keadaan isu Menteri Kewangan yang diambil oleh PMX ni, boleh tak? Benda ni yang menjadi panasnya satu ketika dulu masa zaman pemerintahan Bosku. PMX ni pernah menggunakan isu ni, mengutuk Bosku, sekejap nak jadi Perdana Menteri, sekejap nak jadi Menteri Kewangan. Begitu juga dengan Mak Sabu dalam kempen-kempen dia. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang ni, kenapa bila dia dah jadi pemimpin, dia pula ambil jawatan tu? Itu masalah dia. Kamu janganlah nak pusing-pusing pula kononnya melibatkan Menteri Besar Kedah dan sebagainya. Mereka ni tak ada pernah berjanji macam mana PMX buat. Kamu pun tahu kan benda ni kan. Tapi bila kamu dah bersekongkol dengan dia, kamu mempertahankan isu dia, ibaratkan menegak benar yang basah. Masalah sekarang ni, siapa yang pernah kempen mengutuk isu ni, kemudian dia ambil alih. Itu masalah dia. Jangan putar belikkan keadaan, boleh tak? Rakyat dah tahu dah cerita ni kan. Berpunca daripada dia yang memperjuangkan, akhirnya dia kebal balik jawatan tu. Semuanya dekat dia Menteri Kewangan ni. Aduh.